Ni. Kita punya buku ni. Penuh dah ni. Rotor. Ya, dah. Lah ni kita nak kena mula dari mana? Kita kena buat strategi kan. Kita nak kena mula dari Kuala Lumpur mai Perak ke, dari Melaka pergi Kuala Lumpur. Lah ni okey, kita tengok petak lah. Petak pula. Petak. Oi, petak. Petak lah. Kita boleh duduk sini kan. Boleh. Boleh kita duduk sini. Okey, kita jalan dengan Kedah dengan Penang tak ada masalah. Okey, Kita boleh main kan. Dia boleh main ni. Lah ni sampai Perak. Okey, Perak. Ada tak? Perak ada. Ada, okey. Kalau lagu tu. Perak turun main Selangor. Selangor ada. Selangor ada. Kuala Selangor. Kuala Selangor ada. KL ada. KL pun ada. KL ada. Melaka. KL ada. Melaka ada. Melaka ada. Johor. Johor. Dengan Milan ada tak? Dengan Milan, Johor tak ada lagi. Johor ada satu. Johor ada satu lah. Okey. Kalau lagu tu dia kita mula dari Perak dulu. Dari Perak dulu lah. Tapi dengar kata tengok tadi Pantai Timur tu penuh lah. Oi, Pantai Timur cekang dah ni. Cekang dah. Kau boleh nak pergi dah. Kalau Pantai Timur ni kau cekang. Kelantan, Terengganu penuh lah. Penuh. Bukan penuh, boleh dah. Boleh dah. Tapi tambah pun boleh. Nak tambah boleh. Kalau Kelantan, Terengganu ni tak kotak tangan lah. Tak kotak tangan pun nak masuk buah hati. Tak, kalau kira Terengganu cukup 5 dah. Kalau nak masuk lagi boleh juga kan. Boleh, tak ada masalah. Kita try sampai malam. Kita standby barang lah. Okey, kita plan lagu ni lah. Kalau semua dah penuh, kita jalan pusing satu Malaysia atau kita buat Pantai Timur satu minggu. Apa belah ni orang panggil apa? Highway Utara Selatan ni. Dalam minggu tu. Gitu. Macam tu. Dia dalam masa sama kita boleh mencari jodoh ni banyak negeri ni. Jodoh banyak lah. Cuba ni lah. Barang kita kena standby bagi lah. Kita kira tapi kita buat bawa barang lebih lah. Depa bukan tahu depa duit tepi jok kan, depa nak main pasang kan. Kita bawa biar lebih apa depa. Lah ni saya nak share kedai Deno dulu lah. Kedai Deno di Terengganu dan Kelantan dah ada. Perak, Selangor, KL belum Roger lagi. Kawan-kawan pun ada lah. Nanti kita set kedai Deno, kita sewa Deno. Saya nak pergi tuning ni lagi. Johor ada. Johor pun ada kedai yang Dino. Okey, mungkin bila ni kita cukup kuota yang penuh lepas raya haji je. Lepas raya haji je dah. Lepas raya haji. Kita raya dulu. Sebab minggu depan raya kan, raya haji kan. Itulah. Sangkut dia raya haji, lepas raya haji kita jalan lah, kita standby barang semua. Nanti admin akan kontak nombor anda. Ikut nombor telefon yang tulis ni. Ni nombor telefon ni. Area KL ke, apa Perak ke, Terengganu ke. Kami akan kontak anda dan kami set hari di mana, di negeri anda lah masing-masing. Lepas tu kita pergi road tour. Kita 2 orang je. Kita naik van. Lain macam. Naik van GSM. Dia bagian set up, technician. Saya Deno. 2 orang boleh dah. Boleh lah, tak payah pergi banyak ngaut lah. Bukan nak pergi makan kenoi. Naik pergi rombongan boleh. Tapi kalau kata nak pergi 3 kena bawa markah. Markah je. Jangan buang masa. Tak jadi raja. Okey, siapa yang berminat? Boleh Roger. Boleh Roger. Okey, slot ni tu ada banyak. Boleh tambah. Kami buat minimum 5 biji. Kalau tambah lagi 10 biji pun tak apa. Satu negeri. Boleh kami nak susun barang pergi ngam je. Okey, jom kita buat kerja sarapan tu. Makan macam dah habis. Bincang about road tour. Apa yang nak cakap? Yang mana berminat untuk road tour ni, apa boleh booking. Sebab lebih daripada 5 lagi bagus ya. Lah ni tak cukup, ada yang tak cukup 5 pun kita nak jalan juga. Sebab kita nak bagi jadi benda ni. Nak bagi jadi, kita tak mau cakap kosong orang panggil. Okey, video ni panjang sikit. Kita sambung sikit ya. Contohlah, kira Penang ada 2-3 biji kami layan sebab kami terus jalan. Kedah, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Milam, Melaka, Johor. Kami kali jalan terus. Kami ikuti semua senarai. Kami bawa barang penuh van, terus jalan satu trip, sampai ke ni. Kalau nak terus jalan ke Pantai Timur pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita fikir tengok lagu mana, plan, bincang macam mana.
Itulah, yang tu lah. Kita buat yang terbaik dan masa yang kita set masa lah bagi elok. Itu. Okey lah. Awal-awal pagi. Tak lena-lena tu fikir macam mana nak susun. Yalah. Ni mat aja. Tembak. Kita pun ni kedua ni kalau dah ni. Kalau Tu yang boleh minum air pagi-pagi. Okey.